Saya nak minta maaf, fasa-fasa sangat survival mood ni, kita pun nak kena maklumkan disebabkan faktor kenaikan harga logistik dan penghantaran. Kita cuba bertahan semampunya, sebab selepas ni kita kena ikut jugalah kenaikan yang akan dibuat disebabkan harga penghantaran logistik. Tapi untuk seminggu, 2 minggu ni kita cuba untuk kekalkan biar kita tanggung sedikit kerugian tersebut agar customer-customer kita mendapat faedah. Nah, so kita masih harga yang tak berubah lagi untuk 4 kotak pembelian promosi combo, 4 kotak, 2 kotak kopi, 2 kotak coklat, ini yang baru kan, yang menjadi rebutan sangat-sangat sekarang ni, 180 saja. Macam sebelum ni kita dah bincang, mungkin kita akan kembalikan kepada harga asal lah agar ada juga untung kat situ. Sebab kan harga pos sekarang memang confirm naik sebab diesel dah terlalu naik sangat disebabkan peperangan di antara Iran ni. Jadi saya nak umumkan lah kan, untuk fasa-fasa last kita bertahan ni 180, 4 kotak termasuk tumbler. Yang ni kita bagi sebab tuan puan bantu kami di Madat, masih kita boleh berjalan sampai hari ni walaupun akaun dibekukan. InsyaAllah kita mengharapkan sesuatu cepat boleh selesai agar kita boleh kembali kepada biasa baliklah. Sakit, sangat-sangat sakit untuk perjuangan kita kali ini. So cuma saya nak ucap terima kasih banyak pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan yang support kita, yang masih bersama dengan kita di Madat. Nah, saya dapatkan segera combo 180, sedihlah pula kan. 180, 4 kotak, 2 kopi, 2 coklat dan 1 tumbler. Terima kasih. Kencana.